Jadi peperiksaan SPM menjelang tiba. Di pelajar-pelajar sekarang berada dalam keadaan yang cukup terganggu. Lebih-lebih lagi soalan peperiksaan percubaan yang telah mencabar mereka. Jadi saya bercadang untuk berkongsi beberapa tip ataupun petua untuk menulis karangan SPM. Jadi saya rasa pelajar-pelajar dapat mengikuti siri video saya ini untuk mempelajari beberapa tips yang berguna supaya mereka dapat menulis karangan yang menarik, unik, yang meninggalkan kesan terhadap pemeriksa. Contohnya dalam membuat pengenalan. Saya boring membaca pengenalan kebanyakan pelajar. Dia guna pengenalan seperti pada era globalisasi ini. Boring sebab digunakan oleh beribu-ribu pelajar. Saya pergi seminar ke seluruh negara. Saya tanya pelajar-pelajar yang dapat saya berpeluang untuk bertemu, bagaimana mereka mulakan karangan. Semua orang kata pada era globalisasi. Seolah-olah pada era globalisasi ini pengenalan keramat, pengenalan paling dahsyat dalam dunia. Jadi ini sudah menunjukkan kelemahan. Any examiner will be bored, If 10 script students have written pada era globalisasi, sejak kebelakangan ini, dasawarsa ini, marca pada ini, macam-macam boring pengenalan. Saya Cikgu Sugus mengajar pengenalan yang unik. Salah satu cara yang boleh saya kongsi hari ini dengan kamu ialah apabila tulis pengenalan, kamu boleh nyatakan contohnya, boleh nyatakan ucapan terima kasih. Biasanya orang sebut terima kasih di penghujung karangan ucapan, ceramah dan sebagainya. Kita mulakan dengan terima kasih. Pernah kan kamu tengok orang ada papan tanda yang tertera terima kasih kerana tidak merokok, terima kasih kerana tidak memijak rumput, terima kasih kerana tidak meludah, terima kasih kerana tidak membuat bising. Kita guna konsep yang sama, kita mulakan dengan terima kasih. Contohnya karangan keluar kemalangan jalan raya. Kita boleh mulakan karangan. Ayat pertama tu kamu boleh tulis, terima kasih saya ucapkan kepada rakyat Malaysia ataupun pengguna jalan raya yang masih mematuhi peraturan-peraturan di jalan raya walau dalam apa jua keadaan. At least something different, better than your pada era globalisasi. Apa kaitan era globalisasi dengan kemalangan? Dia tak logik. Jadi, ini satu cara. Katakan karangan keluar kitar semula. Kamu boleh mulakan dengan terima kasih kepada rakyat Malaysia atau masyarakat Malaysia yang sanggup mengitar semula bahan buangan. Dan dengan itu telah mengambil bahagian yang aktif dalam melestarikan alam semula jadi. So much better, So much better than your stupid pada era globalisasi ini, which is so boring, irrelevant. Era globalisasi ini mungkin sesuai untuk karangan tentang internet, teknologi dan sebagainya. Tapi takkanlah masalah disiplin pun you nak mulakan dengan pada era globalisasi ini. Ada pelajar karangan keluar kempen makanlah buah-buahan tempatan. Dia mulakan dengan pada era globalisasi ini. Pada era globalisasi ini. Apa kaitan buah-buahan tempatan dengan era globalisasi? Buah-buahan tempatan wujud beribu-ribu, mungkin berjuta-juta tahun yang lalu. Bukankah lebih baik kita ucapkan terima kasih? Karangan keluar makanlah buah-buahan tempatan, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan kerana telah menganugerahkan begitu banyak buah tempatan yang istimewa di negara kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. So start your karangan with thanks. Anything wrong with that?